Kita dilarang dalam Islam mengganggu orang solat, mengganggu orang ibadah walaupun kita tengah ibadah. Itu sebabnya bagi para imam kena arif. Tak cukup hanya dengan bacaan Quran yang bagus, suara yang sedap, makharijul huruf yang bagus. Bukan cukup dengan itu. Kena faham tentang fikih, bagaimana jadi imam. Ni kadang segelintir tuan imam ketika lepas solat dia egois. Dia selfish. Yang tahu dia je. Dia tak tahu jemaah lain. Kadang-kadang lepas solat dia baca apa? La ilaha illallah. La ilah. Tu orang tu tengah solat tu. Di belakang tengah ada masbuk. Kadang-kadang dia baca zikir kuat-kuat yang menyebabkan apa? Orang yang masbuk tadi baca Al-Fatihah terbalik-balik. Orang dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patutnya ihdinas siratal mustaqim. Dia nak baca ihdinas sirat, orang tu baca subhanallah ihdinas subhanallah. Terikut dengan zikirnya imam. Dan berapa banyak para makmum yang terbalik-balik baca Al-Fatihah. Kadang-kadang tak settle Al-Fatihah kerana terikut bacaan imam. Itu imam tu perlu arif. Jadi bukan hanya sekedar pandai baca Quran, sedap suara, tapi dia arif macam mana dia menjadi imam. Dia kena tengok. Itulah sebabnya di antara sunnah Nabi SAW, selepas solat Nabi menghadap ke makmum supaya dia tengok macam mana keadaan makmum. Ini kadang tak macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia situ je. La ilaha illallah, la ilah. Dia tak tahu makmum ada berapa banyak di belakang yang terganggu solat. Mungkin perkara ini nampak simple, nampak ringan, tapi ingat apa yang kita buat akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat.